Aduh, aduh sakitnya. Kenapa ni ayah? Ayahmu jatuh di bilik air. Sakit tulang punggung ayah. Itulah ayah, adik dah pesan banyak kali dah. Kalau nak guna bilik air tu, hati-hatilah. Lantai licin kan? Ayah dah berhati-hati, tapi dia nak jatuh juga. Ayah. Ni, adik beli pelapik lantai bilik air ni ayah tak pasang. Jadi ke benda tu kalau pasang? Kenapa tak jadi pula ayah? Dia punya material ni plastik. Memang sesuai dengan tapak kaki kita. Bila dah pasang pelapik lantai dekat bilik air, ada air ke, ada sabun ke dekat pelapik lantai ni, dia takkan licin dah ayah. Yelah nanti adik pasang lah ya. Itulah ayah, dah jadi macam ni, baru teringat nak pasang pelapik lantai bilik air. Pelapik lantai bilik air ni ayah, bukan setakat boleh pasang atas mozaik je. Dekat lantai biasa, nak pasang dekat lantai yang tak ada mozaik ke, lantai yang belum siap ke, lantai yang ada batu ke, sesuai ayah. Benda ni untuk mengelakkan kita licin ya. Adik beli kat mana tu? Dalam beg kuning je ya. Tak apalah, angkat ayah ni. Nanti adik pasang ya. Dah jadi macam ni baru teringat nak pasang pelapik lantai bilik air.